Hari ini menandakan genap 8 bulan sejak pelaksanaan gencatan senjata itu berkuat kuasa. Semua tebusan telah dibebaskan. Pasukan Israel masih berada di dalam Gaza, tetapi Hamas masih enggan melucutkan senjata, walaupun hari ini dengan rundingan masih berlangsung di Kahirah. Jadi, ke mana hala tuju keadaan selepas ini berkaitan dengan jalur Gaza? Baiklah, pada masa ini, saya rasa kita benar-benar berada dalam kebuntuan. Maksud saya, Nikolai Mladenov, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Keamanan, telah mengadakan beberapa pusingan perbincangan dengan Hamas dengan bantuan para perantara. Jika ia membantu, saya pun tidak pasti. Tetapi dia tetap melakukannya. Dia telah melakukannya beberapa kali, termasuk minggu ini di Kahirah. Tiada apa yang berhasil kerana Hamas pada pandangan mereka, mereka tidak sanggup menyerahkan senjata. Ini satu-satunya cara untuk mereka terus bertahan. Seperti yang dikatakan oleh Max Weber bertahun-tahun lalu, abad lepas, monopoli penggunaan kekerasan. Jika anda tidak memegang senjata, anda tidak akan dapat mengawal apa yang berlaku di Gaza. Dan sekali lagi, organisasi penentangan Islam, sekali lagi, anda tahu semuanya saling berkaitan. Satu-satunya cara untuk mereka terus bertahan adalah dengan terus memegang senjata dan mengawal Gaza. Jika mereka sanggup, anda tahu, menerima pelucutan senjata, penyahaktifan aset ketenteraan dan sebagainya, itu bermakna Hamas tidak akan bertahan. Dan Hamas sedang membeli masa. Kerana Hamas, apa yang mereka lakukan, mereka kata, kami tidak tahu apa yang akan berlaku esok. Mungkin esok akan membawa sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Dan mereka melihat ke utara, apa yang sedang berlaku di Lubnan. Mereka melihat pada tahun 2025, Israel melakukan apa sahaja yang dia mahu di Lubnan. Dan sekarang, keadaannya berbeza dengan situasi tegang di utara. Jadi itulah cara mereka berfikir. Hanya Tuhan yang tahu apa akan berlaku esok. Mungkin ia akan menjadi lebih baik. Hezbollah mempunyai sokongan Iran di pihak mereka. Hamas tidak memberi tindak balas atau Iran tidak memberi tindak balas terhadap serangan di jalur Gaza. Saya setuju bahawa jika itu berubah, ia akan mengubah segalanya. Tetapi apa yang anda katakan dan saya setuju dengan pandangan bahawa nampaknya mustahil Hamas akan melepaskan kad terakhir yang mereka masih ada, iaitu senjata mereka, dan bersetuju untuk melucutkan senjata. Tetapi pada permulaan atau semasa perang, ia juga kelihatan mustahil untuk membayangkan bahawa Hamas akan bersetuju untuk membebaskan tebusan, namun ia tetap berlaku. Jadi, adakah masih ada harapan untuk pelucutan senjata walaupun dengan kebimbangan dan pesimisma yang difahami yang mempengaruhi hala tuju semasa? Ya, anda tahu, satu-satunya cara yang saya lihat ia boleh berlaku ialah apa yang saya panggil sebagai mengguncang rakan kongsi. Baiklah, sekali lagi, saya akan kembali kepada rakan pertempuran, kepada alternatif kerana jika kita undur sedikit untuk menonjolkan dua pendirian itu, Israel dan Hamas, untuk setiap satu daripada mereka, lihat pada rakan kongsinya, alternatifnya. Dan dia kata, ia jauh lebih menarik daripada membuat perjanjian kerana Israel kata dengan agak mudah. Saya mahu pastikan urutannya adalah pelucutan senjata, penyahtauliahan, melumpuhkan keupayaan Hamas dan hanya selepas itu, kita boleh bincang tentang pembinaan semula. Hamas, seperti yang saya katakan sebaliknya, mereka kata mereka memang faham mereka bergantung kepada memegang senjata. Jika Hamas faham bahawa, sebagai contoh, pihak Amerika akan memberi kita lampu hijau, peluang untuk kembali kepada idea IDF, untuk kembali berperang, dan ia benar-benar akan menjadi sesuatu yang kukuh. Mungkin sesuatu akan mengguncang dalam Batman mereka dan mereka kata, baiklah, kita kena berkompromi sekurang-kurangnya. Dan mula sejenis pelucutan senjata. Walaupun saya kena katakan, semuanya akan palsu. Kita tak boleh benar-benar anggap bahawa Hamas akan menyerahkan senjatanya. Ini akan menjadi pengakhiran Hamas sebagai organisasi Islam dan juga risiko kepada nyawa mereka sendiri. Tapi saya buat, itu juga yang orang kata tentang membebaskan tebusan. Dan itu tetap berlaku. Ya? Jadi apa yang berubah dalam Hamas? Pada mulanya mereka kata mereka tak akan lepaskan tebusan. Tapi akhirnya mereka setuju juga. Jadi apa yang berubah di situ yang membuatkan mereka membebaskan tebusan? Dan bolehkah tekanan yang sama digunakan untuk memaksa mereka melucutkan senjata? Ya. Apa yang akan berubah, apa yang mengubah keadaan adalah dua perkara utama di antara banyak perkara lain. Pertama sekali, Yahya Sinwar tidak hidup. Jika Yahya Sinwar masih hidup, saya tidak pasti hasilnya akan sebaik yang kita dapat lihat. Itu satu perkara. Perkara kedua yang jauh lebih penting jika kita melihat masa depan ialah apa yang dilakukan oleh orang Amerika dengan para perantara, terutamanya dengan Qatar dan Turki kerana mereka mempunyai banyak pengaruh Turki dan Qatar ke atas Hamas. Jadi mereka membuat mereka faham bahawa kami mahukan satu perjanjian dan ini kamu ada kepentingan kamu sendiri. Sudah tentu, tiada siapa yang melakukan apa-apa tanpa kepentingan sendiri.
Tetapi apabila mereka memahami kepentingan mereka, para perantara, ia adalah sesuatu yang berbeza. Dan apabila kamu gabungkan bahawa Yasin sudah tiada lagi dan terutamanya selepas Muhammad Sinwar juga terbunuh, dan kami hanya tinggal bersama Al-Zaitun Haddad yang bukanlah pemimpin besar, adalah jauh lebih mudah untuk mendapatkan perjanjian ini dalam keadaan tersebut. Jadi saya setuju dengan anda bahawa kunci untuk menekan Hamas terletak di Doha dan di Ankara. Tetapi mereka tidak memberikan tekanan itu sepanjang proses tersebut. Ia adalah sesuatu yang berlaku jauh kemudian. Jadi untuk menggalakkan atau memberi insentif yang sah kepada Doha dan Ankara untuk menekan Hamas, itu meletakkan kunci kembali di Washington. Tepat sekali. Jadi sebagai seorang perunding, adakah anda melihat perubahan dalam tekanan yang diberikan dari Washington ke atas Karan Doha yang meyakinkan mereka bahawa baiklah, kita perlu menekan Hamas dan kita perlu memaksa mereka untuk membebaskan tebusan? Ya, ia adalah tekanan yang berbeza dan ia juga membuat mereka memahami insentif yang berbeza untuk membantu Washington mencapai perjanjian itu. Kerana anda tahu, apabila saya bercakap juga dalam syarahan tentang gundigan, saya sentiasa menekankan 3 asas yang setiap perjanjian gundigan bergantung kepadanya. Kepercayaan, kepentingan dan harga untuk memudahkan prosedur yang kadang-kadang sangat-sangat rumit. Dan apabila anda membuat pihak-pihak yang terlibat dan pengantara faham apa kepentingan mereka dalam perjanjian itu, apa yang mereka dapat daripada Washington sebagai contoh, ia boleh mengubah dan mengalihkan keseluruhan perjanjian. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berlaku sekarang. Kemudian mereka membiarkan Nikolai Mladenov cuba, anda tahu, untuk mengemukakan suatu penyelesaian. Kerana saya rasa tumpuan sekarang adalah pada Iran dan Lubnan. Terdapat begitu banyak masalah sekarang di Timur Tengah. Dan lagipun Hamas sedang menikmatinya. Ya, mereka cuba untuk kekal, anda tahu, di bawah ambang perang. Dan ini adalah sesuatu yang mereka lakukan kerana mereka telah menyesuaikan diri dengan peperangan gerila sekali lagi. Tapi apa yang saya maksudkan, jika kita kembali kepada rundingan, di sini anda perlu pastikan bahawa pihak pengantara ada insentif untuk menyelesaikannya. Sekarang ini, Ankara tidak mempunyai sebarang insentif untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, lihat apa yang dikatakan oleh Erdogan hari ini tentang Israel, tentang Netanyahu. Apa yang kita lakukan di Lubnan dan Syria, ia jelas menunjukkan mereka tidak berminat langsung sebaliknya. Saya tekankan isu ini kerana dinamik itu juga sudah wujud sebelum tebusan dibebaskan. Tetapi kemudian tekanan beralih dari Washington secara zahirnya dan kepada Kaherah dan Doha untuk membawa kepada pembebasan itu. Jadi, apakah tekanan itu? Ia juga merupakan perubahan dalam rejim Amerika. Perlu saya ingatkan, anda tahu, kami telah berunding lama dengan pentadbiran Biden dan mereka memang sebenarnya telah melakukan segala yang mereka mampu untuk mendapatkan perjanjian itu. Dan ia berubah dengan sangat cepat apabila Trump mengambil alih jawatan. Kerana jika kita kembali ke permulaan kepada cara Trump berkelakuan, anda tahu, dalam rundingan tidak dapat dijangka. Anda tidak mahu membuat Trump marah kepada anda. Anda tahu, lelaki terkuat di dunia. Jadi itu merupakan satu perubahan besar. Dan para perantara faham, anda tahu, Ankara faham, Qatar faham, malah Qatar faham dengan sangat baik. Hari ini apabila dia berada dalam kedudukan yang sangat sukar, Qatar berada dalam kedudukan yang sangat sensitif sekarang semasa perang dengan apa yang dia terima daripada Iran.